back to my channel Aiman Sekanan. Tutorial kita lama tu buat video. Kita buat video balik, kita buat project viewer kita. Hari ni aku nak buat simen kita. Dah ada lengkot ni. Kita simen ni. Okay, simen ni tadi sebab tengok banyak apa yang kita tukar dengan simen. So hari ni ada peluang sebab kita ada busy dengan kedai. Masa tu dah PKP kan. Kedai macam dah down sikit, kita masuk kat kedai atau macam. So ada peluang kita buat video ni. Simen kita. Lepas tu bawa pakai exhaust dengan wrapping lah kat terakhir tu. So kita tinggal 1 minggu. So kita ambil hari Isnin lah. Tapi dia kata kalau awal hari Jumaat tu kita boleh ambil pagi tu. Okay, kita tunggu nanti hasil macam mana lepas kena simen. Yes, hari ni kita datang, hari kedua kita datang sini. Nak tengok orang buat kerja sikit lah. Dia baru buka bambu belakang. Aku baru buka. Dengan proses lah, dengan buat proses. So yang rambut kerabat sebab kita nak motor. Tu motor aku. Nampak? Kita datang naik motor. So kita tengok dah buat kerja macam mana. Okay guys, hari ni hari Jumaat. Kita siap simen. So pagi ni kita kena ambil. Kita tengok hasil macam ni. Macam buruk lah kan. Pastilah kena buruk dalam berapa minggu atau berapa bulan. Sebab Selangor PKPP tak boleh nak masuk. Susah kita nak pergi sana untuk buat wrapping. So kita tengok hasil kita tu macam mana. Tak sabar nak tengok. Tumpuk-tumpuk simen. Yeah. Okay, dah sampai sini. Jom kita tengok kereta. Tengok kereta. Dia boleh tak simen ni ya. Oh ya. Boleh je dah. Tak boleh kawan, ini tak boleh buka. Boleh? Boleh buka. Tak ada simen ni. Saya kosong, jadi dia jalan itu hijau. Oh ya. Bagus. Dia dah okay. Dia simen. Okay, hang kita masuk tu kita bayar. Payment kita tengok kekurangannya. Oh, cuma tu kan. Pulau. Dua pulau. Susah lagi dia. Maya simen fiber taruh kosong. Depan bumper tak boleh pasang ini macam. Ini mau buka, kasih potong balik, baru dia boleh pasang dia macam. Dia dapat dia. Ini sudah dapat Ini tak boleh. Kalau sudah tengok, langsung tak boleh. apa tu saya tengok. Ini depan tu mau bumper mau buka, bumper mau potong, baru boleh masuk. Pasang maya lah, jangan.
depan rumah tu kan. Ini masuk kolam, masuk tengah. Ini tak ada. Surah ini macam ni. Semua lah. Dia tak boleh masuk. Kira dulu tadi kita boleh kira lah. Ni yang tadi kira lah. Ini tak boleh. Dia sini tolak dulu semua. Ini mau buka dulu, ngam-ngam baru boleh masuk. Nanti kita tekan bahagian depan ni. Dia kena rapat tau. Sebab dia punya tempat sangkut tu dah halus. Dia tak panjang tau. So, dia tak boleh ngap, dia tak boleh rapat lagi. Macam belah sini lah, dia rendang tau. Yang ni kita akan tanya kat pelagak tu boleh lah. Macam nak selesaikan masalah ni. Ayo. Okay, kita sudah siap jom. Kita balik. Oh, ada satu lagi benda. Itu kita tengok magang atau lusa barang tu siap. Apa tak tahu barang apa lagi kan. Kita tunggu nanti barang tu. Right. Okay guys, kita dah siap ambil kita tu tak simen lah. Cuma yang belakang tu kata yang tempat nombor plate kita dulu. Kita tak ada simen, tak apa kena pun nanti salah body kita. So nanti kita akan terus wrapping lah kat situ. Tak tahu lah dia akan nampak betul kesan petak tu ke apa ke, tak tahu lah. Cuma rasa kalau nampak mungkin buruk sikit lah nanti kalau wrapping. Okay, ada satu lagi barang tak sampai. So kita tunggu nanti. Mungkin malam ni atau esok barang tu ada. So tunggu nanti kita lagi itu. Yang penting ikhlas jangan skip. Okay. Get super excited and touchy when I bring this up. Now, recently, Selamat pagi ini kita dah tunggu dalam seminggu untuk barang kita yang kata nak sampai tu. Dia dah ambil sampai. Sepatutnya semalam tu tiba Muhammad Rasul. Jadi kita nak pergi ambil lah. Dia kata kita jumpa dekat Pekan Tanjung. So kita ambil barang tu. Nak tengok barang tu apa? Jom kita akan cari. Mas polis. Kau memang lagi kata jap polis bodoh. Oh. Ni kedai aksesori berapa pasang ah? Kira mis apa? Dengan kedai tinta tu boleh pasang tak? Boleh. Kedai dia. Selalu dia upah ambil berapa? Atas kating biasa dia bagi aku dalam RM20 je. 20 ke 30. Ni exhaust ni. Ada dah ni tak pasang ni. Jadi dia terpaksa sekali lah. Tapi tahu tak. Nanti kalau yang tu kita letak je. Dia dah. Kalau tambah yang tu Ha? dia letak benda ni lah kan. Ayolah nanti tapi kalau nak pasang itu nanti kalau nak lawa ni. Potong pula situ lah. Ni ada potong. Mana nak bau? Yalah yang ni untuk memang untuk bapa ni. Yalah. Kau kata tu. Apa? tak tahu buka kedai. Tak ada. Ini Jumaat. Ini Jumaat apa tiga juga. Oh besar. Ni yang klip tu. Ni nak makan pakai klip ah. Tak ada ni kalau kau tengok bumper lama ni dia kan ada lubang untuk pegang tak ada. Orang kena klip ah. Kau tak klip ni. Kalau beli kedai aksesori berapa? Kau pergi beli kat Shopee kalau kena orang pasang sini. Kau pergi kat Shopee, kau pergi kat DIY ke upah pasang. Kalau kat kedai ni biasa ni barang saja pun dekat RM50. Kalau kat Shopee ataupun DIY baru dalam belas tu. Beli klip kereta lah. Mak dia tak ada memang tak cepat pegang. Ya, kalau kau pergi pasar upah lah RM20 yang tu lah. Tapi kalau dah modifat lah yang harga kan. Kalau kat Bangau Tak pergi lah. Dulu. Ya. Okay bang. Right. Jumpa lagi.
Yang saya. Apa? Hah? Tak apa dia. So kita kena pergi tempat yang kita simen kereta itu untuk dia pasang lah, sebab dia kena potong sikit tau, sebab dia lebih. Sebab ni memang untuk originalnya bumper Myvi. So kita itu dah convert tu kecil sikit tu, kena potong lah. So ni Abang Nizam bagi stiker dia punya logo. Ada 3. Boleh lah siapa nak, aku akan bagi kawan aku. Jom kita pergi kedai simen tu. Kita dah cat tu untuk buat tu belakang. Okay, let's go babe. Ni abang saya ni macam Macam ni lah. Dia kata ni original Myvi punya. Sebab ni dah convert bumper Myvi. tak tahu. Satu berada kita boleh convert sikit. Mau potong kawan. Potong? Potong. Potong tengah kan ada tepi. Tepi lah. Sini nanti tak sama apa macam. Tak lama. Dia ada di apa kan? Dia sekarang ni tengok tengah-tengah mana jauh ah. Mana tengok. Nanti tepi potong muntara sama mak lima. Ini balik lah ni kan. Semua lagi lah. Dia dah tengok dia suruh kita kena potong sikit, tapi dia kata mungkin ada lubang tau. So kita tak tahu nak simen ke tak. Kita tengok macam mana kalau bentuk dah kalau macam boleh pakai lagi, boleh macam sikit je lubang tu, kita teruskan lah kayak simen. Tapi kalau kita pasti kena simen lah. Tengok lah nanti macam mana. Jom. Pasang. Macam-macam. Okay guys, kita dah settle pasang kita punya skirt bawah, skirting tu. Tahu lah nanti kita nak kena simen tak benda tu, tapi rasa macam dah okey. Tapi tak tahu kalau nak lapak memang kita kena simen lagi, tapi tak tahu macam mana nanti. Kita lepas pasal itu kita tahu macam mana. So harga total semua untuk simen 250, 250. Ke bumper skirting tu 300 dengan harga dia pasang upah pasang semua RM60. Total semua untuk kali ni video kita buat simen, beli bumper skirting tu dengan pasang. Total semua dalam 610 untuk harga video kali ni lah kita buat. Lepas ni di next video kita akan pasang exhaust. So nak pasang exhaust tak tahu bila, sebab sekarang musim PKPB dekat Selangor. So kita tak boleh masuk sesuka hati. So kita kena tunggu
habis dulu lah PKPB tu. So siapa suka video ni, sila like dan komen kat bawah kalau berminat. Kalau apa-apa pertanyaan, nak apa saja, sila komen kat bawah. So sorry lah kalau kita buat lambat video sebab ni pun tengah ada masalah dengan kedai. Sebab musim PKP ni dia macam down sikit semua business. So kita nak fokus sikit lah kat bisnes kami tu. So ini terpaksa kita kurangkan